Apa benda ni? Ada yang cakap ni darah beku. Boleh tak kalau kita nak makan bahagian ni? Ni bahagian apa sebenarnya? Pasal ni aku dah cerita dah. Video aku tahun lepas, apa yang suka makan ayam bahagian thigh, yang mana selalunya peniaga tak buang bahagian sini. Memang kerap jumpa lah setiap kali dapat bahagian thigh. Apa? Bukan darah beku. Lampu tengok anatomi ayam. Belajar anatomi ayam pula ya. Bahagian sini jantung lah, gallbladder lah, sini dia punya esophagus. Belakang ni apa dia? Tengok. Kidney, panjang ni kidney, lepas tu ovary, belakang ni apa dah? Kloaka. Kloaka tu macam kemaluan lah. Kalau ayam bersetubuh. Ayam bersetubuh bukan macam kita manusia Bahagian kloaka tu just sentuh sahaja dah boleh pregnant. Mananya kenikmatan tu aku pun tak tahulah. Just kidding. Balik pada topik asal. Apa tak kidney dia? Panjang kan? Bahagian ni kidney ke? Dan kidney dia dekat dengan bahagian thigh. Ni thigh, ni thigh. Tengoklah potongan ayam macam mana. Contoh ni nampak ni. Ini kerah Ni bahagian thigh, ni potong kecil sangat ni. Potong 18 apa. Ni nampak tak? Ni nampak tak ni? Tengok tu kawan. Ni hati ayam. Ni jantung ayam. Potong 12, potong 8, potong 16. Pak. Tengok terkeluar thigh. Thigh kawasan sini. Yang ni adalah ginjal ayam. Yes, buah pinggang ayam. Tak bahaya ke makan buah pinggang? Jujur aku cakap, aku tak makan. Even bahagian dalaman ayam pun aku tak makan. Macam jantung ke, ataupun dia punya hati ke, limpa ke. Orang lah macam mana sedap pun, aku tetap tak makan bahagian dalaman. Okay, back to our main topic. Boleh ke makan ginjal, kidney? Siapa kena tahu aku bukan doktor vet ataupun doktor binatang. Tetapi kemungkinannya buah pinggang manusia, buah pinggang ayam sama. Mungkin tak sama 100%. Tapi buah pinggang apa dia? Tapi darah jadi air kencing. Yes, buang toksin. Apa lagi fungsi buah pinggang? Detox, aktifkan vitamin D, membantu hasilkan sel darah merah. Buah pinggang juga seimbangkan garam dalam darah. Walaupun akan ada perbezaan lah buah pinggang manusia dengan buah pinggang ayam, tetapi satu je sama. Buah pinggang adalah excretion organ. Organ yang mengeluarkan toksin, merembeskan toksin melalui air kencing, buang dan tapis daripada darah badan kita. Badan ayam. So dalam kata mudah, kalau korang makan buah pinggang ayam, maksudnya kemungkinan ada korang makan juga toksin sedikit sebanyak. Sama juga macam hati ayam, hati lembu. Hati juga organ detox selain buah pinggang. Boleh faham tak aku cakap? Nak makan boleh, tak ada masalah. Ayam sembelih halal, kita orang Islam boleh makan. Cumanya aku tak makan lah. Bersih kata, of course lah bila sembelih bersih. Cumanya buah pinggang adalah organ detox. Dia tempat toksin berkumpul dan dibuang melalui air kencing. Faham?